Perkara kedua yang berhormat Timbalan Speaker ialah pendidikan. Kita sedia maklum usaha kerajaan negeri untuk memperkasakan mutu pendidikan anak-anak Melaka selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Di Dun Kelebang juga dapat banyak dan mendapat bantuan kerajaan. Perkara yang saya nak bangkitkan ialah Dun Kelebang ni merupakan satu dun yang taman perumahan, kita kata giat membangun. Dan ini menambah bilangan pelajar. Dan kalau saya lihat dalam konteks ini, contohnya di sekolah kebangsaan, Kelebang Besar, Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai. Kalau kantin sekolahnya, bilangan pelajar bertambah, maka meja kerusinya kurang. Dan sekiranya kita membuat bancian, kita tahu bilangan pelajar bertambah, saya fikir Kementerian Pendidikan ataupun mana-mana jabatan berkaitan, tolonglah bantu untuk sediakan kerusi meja yang secukupnya supaya anak-anak kita mempunyai satu persekitaran yang selesa. Adun kawasan memang sudi membantu, tapi sekiranya bilangan pelajar tambah dengan besar, saya fikir masalah juga bukan sahaja di kantin, tapi juga di bilik darjah. Dan saya juga sarankan mereka, mana yang boleh guna semula, cikgu-cikgu memang sedia membantu. Bilangan tu masih tidak cukup lagi. Saya ingin bangkitkan perkara ialah berkenaan dengan pendidikan khas. Di SMK Bukit Rambai dan SMK Kelebang Besar, kita mempunyai pelajar-pelajar pendidikan khas. Dan kita tahu golongan ini yang berlainan keupayaan, mereka memerlukan perhatian khas. Jadi saya lihat di SMK Bukit Rambai, 42 orang pelajar pendidikan khas. Bilik darjah dia memang tidak cukup dan mereka memerlukan ruang kerana kita tahulah pendidikan khas ni menurut cikgu yang maklumkan kepada saya, mereka memerlukan ruang yang lebih besar untuk aktiviti mereka supaya mereka juga boleh mempunyai suatu suasana pembelajaran yang baik. Jadi dalam konteks ini saya fikir sekiranya pelajar pendidikan khas tambah, seharusnya mereka juga diberi infrastruktur, contohnya ruang yang lebih besar. Dan ini saya bangkitkan untuk dapat perhatian, untuk sama-sama bantu.